Inilah dia pengkhianat. Okey. Kepada Amin bin Sukar, saya ada semua detail awak dah. So, dengan tindakan awak yang awak buat saya macam ni, awak sebarkan benda yang tak betul tentang saya akan ambil tindakan saman terhadap awak. Awak jangan risau. Segala bukti semuanya saya dah serahkan kepada pihak peguam yang berwajib. Jadi, kesimpulan dia dekat sini saya nak bagi tahu kat awak. Kalau awak nak siasat, awak nak bongkar sesuatu benda tu, make sure awak cari sedetail-detailnya. Awak jangan hanya tengok gambar, awak kira bongkar, awak cakap ini adalah bisnes orang Cina. Awak boleh rujuk dekat saya punya video, part 2 saya tu, ada saya punya SSM. Okay? SSM Warung Pak Kepiting, SSM WPK Seafood. Semuanya ada. So dekat sini, saya saman awak ke apa ke, bukan sebab nak duit. Saya ada bisnes sendiri. Saya nak duit hasil daripada titik peluh saya sendiri. Tapi saya nak bagi dekat awak pengajaran. Sebab awak telah memuat naik gambar kedai saya, video saya personal dan sebagainya. Itu semua saya ada buat report dan sebagainya. Report semua ada kat dalam ni. Okay? Report, polis, surat lawyer, semua ada. Efek daripada video yang awak sebarkan, gambar yang awak sebarkan tu, sangat-sangat menurunkan bisnes saya. Dari segi, awak tahu tak, bulan ni saya ada buat anniversary tau. Saya ada beli macam-macam untuk saya punya pembeli. So dekat sini saya dah kerugian banyak. Termasuklah dengan saya punya advertising. Termasuklah saya punya sales setiap hari. So Abang Amin, ini semua punca daripada postingan dekat FB awak. Awak tunggu je, saya akan hantar surat saman. Sebab saya baca komen-komen dekat Facebook awak, bukan saya tak baca. Saya diam selama ni bukan sebab saya takut. Bukan sebab saya betulkan keadaan. Awak boleh tengok SSM saya dekat part 2 tu. SSM saya daripada tahun lepas lagi. So saya akan make sure, saya akan masuk kes ni ke mahkamah. Dan kalau awak tak terima, ternyata memang awak akan bersalah. Awak kena terima benda ni. Sebab awak tak semak betul-betul benda ni. Awak kena betulkan balik benda ni semua. So kita jumpa kat mahkamah. So sekarang Abang Amin, mesti awak dah tengok video ni. Saya tak kisah awak nak copy, awak nak post kat awak punya Facebook ke apa ke. Memang ada nama saya. Awak jangan cakap awak tak terima apa yang kita buat ni dekat awak. Sebab saya rasa ini dah cukup viral dah. Dengan kes ni baru lagi. Tak lama mana pun. Okay? So saya akan hantar semua surat-surat LOD ni dekat awak. Segala-gala detail awak semua saya ada. Alamat awak dan sebagainya. Okay? So tunggu surat lawyer daripada saya.